Duit dalam sistem belum tentu benar-benar jadi milik kita. Kebelakangan ini, isu berkaitan RCI dan juga tabung haji kembali menjadi perbualan dan juga perhatian ramai. Ia membuktikan bahawa masyarakat tertanya-tanya semula satu soalan penting. Di manakah tempat yang paling selamat dan terbaik untuk kita menyimpan kekayaan? Apabila wang kita berada di dalam sistem, tuan-puan, iaitu sistem kewangan yang dikawal selia oleh pihak lain, ianya bergantung kepada urus takbir, polisi dan juga kestabilan institusi sesebuah kewangan itu. Walaupun sistem perbankan memainkan peranan penting dalam ekonomi dan juga simpanan untuk urusan harian masih diperlukan, ramai pakar kewangan turut mengingatkan supaya tidak meletakkan semua kekayaan itu di dalam satu bentuk portfolio ataupun aset sahaja. Sebab itu, konsep diversifikasi adalah sangat penting di dalam dunia kewangan. Bagi saya, simpanan wang tunai itu di bank untuk keperluan harian, membayar komitmen dan juga dana kecemasan. Sebagai simpanan untuk jangka masa panjang, kekayaan di dalam bentuk emas fizikal itu adalah bagus untuk jangka masa panjang. Kenapa emas fizikal, tuan-puan? Pertama sekali adalah tiada risiko yang bergantung kepada prestasi sesuatu institusi kewangan. Kedua, ianya dipegang dan disimpan sendiri oleh kita. Ketiga, diiktiraf nilainya di seluruh dunia. Dan yang keempat, telah terbukti menjadi penyimpan nilai sejak ratusan tahun. Bila kita menukar sebahagian wang tunai kita kepada gram-gram emas, tuan-puan, kita memiliki aset yang sebenar yang berada di dalam pegangan kita dan ia tidak bergantung dan dikawal selia oleh pihak lain. Bukan sekadar melihat nombor di skrin, tuan-puan, tetapi ianya benar-benar milik aset yang boleh kita pegang dan ianya adalah fizikal. Itulah sebabnya ramai penyimpan emas memilih untuk menukar sebahagian tunai di dalam gram-gram emas secara konsisten. Bukan kerana tidak mempunyai sistem kewangan, tetapi kerana mereka tahu bahawa simpanan mempunyai risiko meletakkan semua kekayaan di dalam satu tempat. Jadi, tuan-puan, jangan letakkan semua telur di dalam satu bakul. Simpanan wang untuk kegunaan harian, simpan emas untuk melindungi nilai kekayaan untuk jangka masa panjang. Tukarkan sebahagian wang tunai tuan di dalam gram-gram emas kerana aset emas itu adalah aset yang sebenar yang sentiasa mempunyai tempat dalam perancangan kewangan yang terbaik. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.